Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam arus kehidupan yang semakin pesat, kekayaan dan kemewahan sering dianggap sebagai petunjuk kejayaan serta kebahagiaan seseorang. Maka tidaklah menghairankan apabila terdapat dalam kalangan kita yang berusaha dengan gigih untuk mencapai kekayaan dan kemewahan dengan harapan dapat menikmati kehidupan yang lebih selesa dan penghormatan. Meskipun demikian, dalam kesungguhan mengejar kejayaan, eloklah kita sentiasa bermuhasabah agar segala nikmat yang dikurniakan tidak menimbulkan rasa megah, kecenderungan atau terlalu akap dengan urusan dunia. Dalam hal ini, sikap berpada-pada dalam segala urusan menjadi kunci keseimbangan hidup yang harmoni. Apabila seseorang itu mampu mengawal keinginan dan menetapkan matlamat hidup berlandaskan nilai keimanan, maka setiap usaha yang dilakukan tidak akan tersasar daripada landasan syarak. Kemewahan yang dimiliki tidak lagi menjadi punca keangkuhan, sebaliknya menjadi ruang untuk memperkukuh rasa syukur dan tanggungjawab terhadap orang lain. Peribahasa Melayu, betung ditanam aur tumbuh, mengingatkan kita bahawa tidak semestinya semua yang dirancang dan diimpikan akan mendatangkan hasil yang diharapkan. Lebih-lebih lagi jika usaha itu tidak melalui kaedah yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla.